Berapa lama yang sesuai untuk simpan emas? Setahun? 2 tahun ataupun 10 tahun? Jom saya terangkan. Yang baru nak mula belajar simpan emas, save siap-siap video ni supaya boleh rujuk semula. Emas yang dimasukkan dengan simpanan adalah emas berketulinan paling tinggi, iaitu emas 999.9. Emas 999 ni tuan-puan boleh dapatkan dalam bentuk gold bar ataupun dalam bentuk dinar seperti ini. Jadi kalau emas perhiasan 916 seperti cincin, rantai dan gelang, biasanya tak sesuai untuk jadikan sebagai simpanan ataupun pelaburan. Cukup sekadar para wanita pakai sebagai perhiasan. Sebab kos upah untuk emas 916 jauh lebih tinggi dan mahal disebabkan desain yang unik pada emas perhiasan tersebut. Okey, dah tahu tentang jenis emas. Sekarang tempoh masih sesuai pula untuk kita simpan. Kalau tuan-puan tengok pergerakan harga emas dalam tempoh jangka pendek, harga emas naik dan turun itu biasa. Tetapi kalau dalam jangka masa panjang, harga emas konsisten meningkat. Pesan pakar, harga emas naik secara purata 10% setiap tahun. Itu sebab kalau tuan-puan nak simpan emas, pastikan matlamat simpanan untuk kegunaan 2 tahun ke atas. Bukan beli hari ni, 2-3 bulan depan terus nak jual. Bukan tak boleh, tapi dah alang-alang simpan emas, biarlah simpan dengan ilmu. Barulah tak rugi. Sekarang dah lebih jelas kan? Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.